Kalau buat affiliate tapi tak dapat order tu maksudnya dia salah setting ataupun salah cara marketing. Okey, mas, simple. Untuk affiliate ni you kena faham you ada 3 faktor utama macam mana you buat. Yang pertama adalah affiliate ni you kena faham adalah pertama produk. Apa produk yang you buatkan sebagai you jadi affiliate kepada produk tersebut. Produk yang you kena buat ni you kena pandai pilih 2 faktor. Pertama, produk yang demand, produk yang tengah laju dekat TikTok sekarang ni. Supaya you akan tumpang dia punya wave, ombak dia. Orang tengah mencari dan nampak pula you buat konten benda tu. Dan dekat situ lah orang mudah nak beli. Ramai orang dia buat apa dia? Dia pilih produk yang shock sendiri. Apa maksud shock sendiri? Shock sendiri adalah apa yang dia suka bukan apa yang orang lain suka. Ini yang susah ni. Yang ni yang buat konten 1000 konten pun barang yang shock sendiri ni tak jalan. Dan dia down. Sebab apa? Dia buat produk apa yang dia suka bukan apa yang orang tengah mencari sekarang ni. Carilah benda yang demand dan korang plus dengan shock sendiri. Apa maksud shock sendiri? Korang suka benda tu tapi benda tu demand. That's why dalam buku saya ni, bukan saya nak promote. Dalam buku saya ni dah bagi tahu dah cara nak pilih produk. Kat sini ni buku affiliate banyak duit ni. Produk yang perlu dielakkan, produk apa yang korang kena cari, nampak tak, demand dan sebagainya. Buku memang padu. That's why saya kata siapa yang nak jadi affiliate, korang kena ada ilmu, barulah menjadi. Yang kedua adalah apabila produk dah ada, dekat sinilah korang kena tahu untuk buat konten. Cara marketing korang ni, korang kena faham, iaitu adalah konten at least satu produk. Contoh, kalau produk korang ni adalah produk ni, korang buat, korang kena tahu untuk satu barang beg kuning ni, korang kena buat at least minimum 6 konten dekat satu barang tersebut. Janganlah buat satu konten untuk satu barang sahaja. Dan korang kena spam konten ni dengan bentuk dia. Buat konten satu awareness kat sini, awareness. Lepas tu consideration, conversion. Bermaksud awareness ni kita tunjukkan konten yang santai dalam 15 saat je. 15 ke 30 saat. Konten consideration dalam 60 saat. Yang ni konten hard selling yang buat goyang-goyang. Yang dikata half price tekan dekat beg kuning, check out sekarang. Yes, konten-konten tu memang bagus gila untuk affiliate sebenarnya. So konten-konten goyang tu sebenarnya bagus je. Sangat convert je 15 saat. So dalam buku saya ni juga memang ajar korang cara untuk buat konten. Cuba tengok kat sini. Nampak? Ni bagi contoh. Awareness, consideration, conversion. So satu barang yang korang jadi affiliate buat 6 konten. Dan seterusnya, untuk strategi sekarang ni, korang kena faham iaitu adalah live. Korang pun kena buat live sedikit. At least minimum 2 jam. Dekat satu barang ni 2 jam. Percaya tak, when korang buat live 2 jam dekat satu barang, konten korang ni akan lebih convert sebab trafik daripada live akan menyebabkan masuk kepada konten. Dan korang kena faham, korang kena pandai pilih produk. Last kali overall, korang kena tahu antara tiga-tiga benda ni, dia orang punya seller, korang punya founder. Seller korang tu, contoh, saya adalah seller ataupun founder kepada barang ni, saya turn on tak GMV Max? Apabila saya turn on GMV Max, video korang, live korang, senang untuk seller tu ambil ads korang. Video korang tu FYP, live korang tu mudah convert. Bukan disebabkan korang padu sangat. Yes, korang padu. Cuma ads yang seller tu turn on menyebabkan korang laju sebenarnya. Tapi kalau seller tak turn on GMV Max, korang berat lah. Dalam buku ni pun ada ajar juga cara nak tengok seller tu turn on GMV Max ataupun tidak. Mudah untuk korang pilih barang yang demand, barang yang